Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah trade untuk $100 bagi robot M30 200E. Bentar ya, setting. Tak ada skip dekat sini, korang boleh tengok. Dia dengan robot ni kita boleh profit tak? Okay, sebab ada customer tanya, jadi kita nak buat confirmation. Confirmation ni pun sebenarnya tengok kepada keadaan market lah ya. Okay, dekat sini algo trading on. Ini pastikan on. Okay, pastikan on. M30 aku menyeru kamu. M30. Dan kita ambil dulu dekat sini kita pakai M5 kita pakai M5 supaya tak nak sangat fake movement. Okay, M30 mana kau? Ada. Professional edition. Tengok dia punya lot 0.01. Okay, current chart. Okay, semua dah okay dah kat sini. Dah terus on. Okay, kita tengok. Dekat sini kita klik I want more. Klik sekali. Sebab dia tak boleh terus auto, nanti awak terkejut. Okay. Okay, dah masuk entry yang pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya lupa nak pesan tadi sebelum kita open robot, kita kena tunggu dulu keadaan pasaran ni stabil. Stabil yang dimaksudkan ialah di antara yang paling tak atas sini dan juga yang paling ke bawah di sini. Kita ambil di sini. Okey, ini. Bila dia dah dalam range ni baru kita open. Tadi saya buka awal sangat. Okey, saya harap dia boleh uruskanlah yang buy sini. Okey, tapi untuk tuan-tuan jangan buat silap ni. Jangan buat silap ni. Kita pastikan dia masuk dulu dalam keadaan pasaran dia, baru kita on robot M30. Sebab tu M30 ni dia tak terus on Okay, sekarang kita dah dapat profit $7.08. Okey, di sini dia ada pengiraan matematik sikit. Loss 0.78 ni, dia kira-kira dia macam mana tau. Dia daripada ni, net total ni, net total yang tengah floating ni, tolak dengan tolak dengan ni kalau tak silap saya. Yang ini campur dengan ni dapat yang ini. Yang ini tolak dengan yang ini, dapat yang ini. Itu matematik dia. So loss ni tak boleh nak tengok sangat lah. Ini bukannya penentuan dia Okay, sekarang profit kita ialah 7.58. Okay, yang ini adalah floating Alright. Ini profit to enjoy yang betul-betul punya adalah RM6.80. Profit keseluruhan ialah RM7.58. Yang ini yang dah tetap kita dapat. Okay. Saya takkan buat lama video ni sebab kalau kita buat lama dia memang lama. $100 ni sebenarnya dia boleh tahan lama. Okay. Nampaknya dia buka trend pasaran baru. Jadi sebab tu kena tunggu dulu. Kadang-kadang kita kena tunggu tengok dulu kan. Usha dulu orang kata kan. Orang tua kata usha dulu, relax dulu. Maksudnya pasaran dia macam ni lah. Okay. Macam tu ni yang baru. Dia duk main kat sini. Tapi tak mustahil dia boleh turun Tidak mustahil. Kita boleh beranggapan pasaran dia sekarang adalah macam ni. Macam ni. Sebab ni M5 Alright. Saya akan padamkan benda ni.
Okey, saya belum tutup robot tadi. Dia off semua sekali. Sebab dia sekali dia tembak, dia ada basket dia. Satu basket tadi kita untung $5.98. Okey, ni nak masuk basket kedua. Jadi kita akan tunggu basket kedua. Okey, ini sebenarnya ada request daripada salah satu customer kita daripada Kanga, negeri Perlis, Kanga. Tuan Ish, ya, Tuan Ish. Jadi dia bertanya kepada saya dengan MM100 robot mana yang boleh dipergayakan. Dan saya sarankan kepada dia robot ROX M30 di dalam Professional Edition. Dan tak lama lagi robot ni dia akan mendapat upgrade di mana TP line ni tidak akan kelihatan. TP line ni akan disembunyikan. Sebab kita ada pengalaman diganggu oleh hantu semalam. TP line kita ni diubah. Okey, profit kita sudah $14.77 dalam masa sepanjang video ini dilakukan. Saya akan close video ni apabila habis basket yang kedua. Okey, ini basket kedua Dia habis ni dia akan tambah basket yang satu lagi. Cara nak tengok basket by basket ni, dia satu basket dia akan masukkan layer. Dan kemudian bila satu ketika dia habis semua. Okey, dia habis semua, okey tu dah habis satu basket. Dia M30 ni tuan-tuan dan puan. Dia sedap, dia trade sedap guna bila market dalam keadaan gila macam ni. Keributan market. Kalau dia floating macam ni kan, floating macam ni memang tak sedap pakai dia ni. Kalau untuk floating macam ni, ada robot lain yang lebih sedap guna. Sekarang ni market tengah gila, sebab tu sesuai lah untuk kita buat demo Okey, saya akan klik kat sini off sebab saya nak biarkan dia habiskan basket ni dulu.
Okey, ni kita on dulu sekejap untuk dia habiskan basket ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah model ROX M30200E yang tidak dilengkapi dengan perisai news kerana perisai news tu uh, penting sebenarnya penting sebenarnya. Perisai news ni penting. Jadi siapa yang pakai ROX M30 ni, dia kena jadualkan sendiri news bila dan off. Kalau tak nak kalau tak nak manual macam tu, boleh ambil M50 di dalam flagship edition. Dia option dia lebih banyak dan dia boleh tahan dengan news. Okey, profit to enjoy total $10. Okey, ini adalah profit dalam masa 17 minit kita dapat $10. Selalunya lah kita tengok pada market. Market tengah gila ni sekarang. Naik turun tu tinggi. Jadi itu dia lambat. Selalunya lebih kurang 3 minit hingga 10 minit kita akan dapat $10 tu. Okey. Jadi jenis ni dia main basket. Sekali dia scalping, dia akan cari dalam $10 and then dia akan stop. Lepas tu dia masuk basket kedua dan seterusnya. Okey, boleh faham Alright. Jadi kejap lagi kita akan demo setkan untuk Beast Mini.